Kita berada di SK Padang Lebar di mana kita mengadakan penyerahan sumbangan cermin mata diterima oleh 48 orang pelajar. 4 sekolah sebenarnya yang menerima ini. Setiap sekolah kita sasarkan dalam 12 orang yang menerimanya, dan alhamdulillah projek ini adalah kerjasama antara MyCare, PPD Kuala Pilah, Badan Kebajikan Jempol dan juga Radisson Vision. Saya bagi pihak PPD ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas bantuan yang diberikan pada pihak sekolah berupa cermin mata ini sekurang-kurangnya dapat menampung di segi keperluan pelajar-pelajar di sekolah. Semoga harapan kami pada tahun-tahun akan datang dapat mendapat pelbagai bantuan. Ini adalah salah satu daripada jaringan dan jalinan di antara sekolah dan juga pihak agensi. Terima kasih MyCare sudah memberikan saya cermin mata. Saya berjanji akan belajar lagi. Terima kasih MyCare kerana prihatin dengan masalah anak-anak murid kami. Alhamdulillah, terima kasih saya nak ucapkan kepada Radisson Vision dan juga MyCare atas sumbangan cermin mata untuk anak saya.